Kenapa ayam berkokok waktu subuh, tidak berkokok waktu lain? Tanya jabat awang boh. Kalau kita tanya kita kok. Kita bukan pakai ayam. Nampak tak? Nah. Okeylah, ayam ni pagi dia kokok. Pasal apa dia kokok? Kerana fa innaha, Nabi kata, ra'atil malak. Dia melihat malaikat yang mendatang membawa rahmat bagi orang yang bangun nak solat subuh. Lalu kokok bangun. Kita napa yang bisi bangun. Dia suruh pun bangun. Nah, fa innaha ra'atil malaikah. Kerana sungguhnya ayam itu melihat akan malaikat. Nah, berarti di antara binatang-binatang ada yang khusus dapat melihat malaikat dan ada yang secara umum saja melihat malaikat. Nah, kalau ayam memang melihat malaikat. Kalau keldai, anjing melihat syaitan, dia nampak. Nah.